Sebab sumber kebahagiaan konon kata ya tadi yang tipuan akal sidak ya tadi. Okey, antek kuling ngirup. Okey, aku happy, aku nak ada masalah tentang persekitaran aku. Ini adalah betapa buruknya lah. Komplikasi terbodoh, termalas, terjahit yang pernah aku tahu lah selama tu adalah, please jangan jadikan sebagai contoh. Especially yang lelaki, dan untuk yang perempuan, please nanti dekat belaki, nanti dekat berketuk, nanti dekat berkenyak kan, nanti dekat membina masa depan yang terbaik konon kata dia tadi. Okey lah, kena aku dah kejar Datuk. Okey, long story short, aku dah kejar Datuk, aku cover belaki Datuk, ngigat laki, siapa laki kekak aku. Perhatikan, cari ciri-ciri lelaki macam tu yang dapat memimpin kau, yang dapat menuntun kau, yang dapat membawa kau kepada jalan yang lebih baik daripada parent kau selama tu. Supaya apa? Okay? Even though dia anak perempuan tu. Dia anak perempuan dibesarkan, dijaga, okay? Dijaga baik oleh mak, oleh bapa dia, oleh family dia, oleh keluarga dia, okay? Tapi end up dia memilih seorang lelaki yang, okay, nak ada pediau, nak ada rumah, nak ada kereta, nak ada itu, nak ada nyak. Tambah gi sikap ibanisme bukan beberapa, almost yang hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang. Dan bendanya akan harm kepada dek. That's why apa yang aku ceritakan benda tu tadi adalah, please, sebedau dek kat belaki, dek sebagai perempuan, sebedau dek kat belaki, pastikan dek medak ciri-ciri lelakinya yang berkeni. Paling best adalah keni cara yang ngelayan family ya. Walaupun di depan kamera ya lebih menampak kasar, jakuk yang nak kalak dijaga ya kasar berketuk, whatever the thing is, nyak dalam kamera. Dalam kamera. Okay? Di belakang kamera kita nak nemu betapa lembutnya aku. Namanya muji dia rempuh. Bongok. So, dari banyaklah benda yang dah dipedak aku sekeliling aku, okay? Dia medak kita sikap orang Iban tu tadi. Sekeliling dia, ni jauh lah. Di hampir-hampir family dek ka ataupun siapa-siapa ka, okay? Yang berhampiran. Sanok to gila to, sana to gila laki orang, sana to gila bini orang, sanok to berketuk, sanoknya berkenyak. Akar dari permasalahannya tadi adalah duit sebenarnya. Sebab benda tu aku dah kalah sebut. Okay? In my own relative family aku kumpu sebenarnya. Family aku jujur lah. Family aku chaos. Dan chaosnya tadi lah yang membuatkan aku menjadi kuat. Okay? Aku belajar daripada kesilapan. Aku belajar daripada sekeliling aku. Aku belajar daripada environment yang mendidik aku secara keras dengan pressure-nya, dengan berketuknya. So no wonder nama Harrison kasar mai. Okay, nyak cerita aku. Cuma kan, environment yang aku kat ceritakan nyak tadi adalah pasal lelaki, pasal gila laki orang, pasal gila bini orang, pasal berketuk, pasal berkenyak, pasal whatever the thing is. Dan long story short, aku dah kalah nyebut benda tu kepada mak aku ke Rempu. Akar permasalahannya sebenarnya adalah duit. Why not you learn something untuk dia menjana duit, menjana pendapatan, instead of dia untuk berketuk, berkenyak engkau sekeliling dia. Okay? Aku ndaklah madah aku kena ku madah. Terlalu kejam lah. Okay? Cara aku ngajar kasar. Tapi sentap orang kasar aku. Nya satu hal. Laban satu hal. Nya tadi berbalik baru pada ceritanya. Tadi adalah akar permasalahan ya tadi adalah yang di mana gila laki orang, gila bini orang, berketuk. Jauh tentang perhatian. Jauh tentang berketuk. Jauh tentang nak cukup. Apalah jahit lah jakuk tu lagi. Ngai lah aku. Jauh tentang ruang bilik sidak ya. Jauh tentang peninduk sidak ya. Jauh tentang bergulai laki bini sidak ya. Tapi
Akar permasalahannya tadi adalah tentang duit. Duit. Okay? Datuk kan zaman teknologi. Okay? Walaupun kita sebagai generation X, kita sebagai generation millennial, kita boomers kah, siapakah, umur yang dah 40 tahun, umur yang dah 50 tahun, 60 tahun kah, okay, still ada niat untuk kagila laki orang, still ada niat untuk kagila bini orang. Aku madah ngada sikit. Okay, daripada platform aku tu, aku menunjukkan who Harrison sebenarnya. Okay, why not dek belajar cara ngagak duit, dek belajar cara ngagak duit, dek belajar untuk mengimprove diri dek dempu, improve your own mindset, untuk dia nak gila kepada mencoreng nama diri dempu. Untuk dia, nyak tadilah sama hal ya kepada uncle ku nyak tadi. Namanya Alexander. Okay, Alexander anak Joseph, something like that. Okay, mesti nama full ya. I don't think so. But not care, nak peduli. Harap benda tu dapat menjadi pelajaran kepada ia lah. Supaya ia nak dapat mengulang benda tu. Instead, okay, ya betul. Ente dia mendak video tu. Ente dia duit kan, dek lelaki yo. Dan dek masih diam di rumah mak dempu. Okay? Dek masih diam di rumah keluarga dempu. Sebagai lelaki yang yang disebut memang tough, lelaki yang memang kuat, memang perkasa, walaupun dia ringat dengan video tu sekalipun, I don't give a shit. Sebenarnya, I don't give a shit tentang dek ringat pada video ko tu. Dek ringat kah? Diam di kampung gini. What the fuck? Nipu duit apa indai gini? Oh my god. Oh my god. Nipu duit apa indai gini? Kena icak lah duitnya, kena untuk membantu untuk apa? Susu anak kah, pampers anak kah, sekolah anak kah. Reasonable lagi. Tapi tu tak, kena yang ngiruk huha-huha melanja kawan, and then maya ya susah, maya keretanya kakak kena tarik masanya. Okay, you know what? Semua kawan yang dibelanja ya, semua kawan yang baik yang ngiruk huha sana, huha sini, okay, nak daripada langsung. Laban nama satu hal, orang nak akan peduli maya dia susah, kecuali maya dia senang dan ada duit, pasti bakal lalat utuh dia. Bakal lalat utuh sampah. Okay, nya adalah metafora kepada diri dia sendiri. Dan dijadikan contoh, wahai perempuan sekalian. Okay, nanti dekat menjadikan seorang suaminya tadi. Please, dengar baik-baik benar tu. Kaji selidik. Keni cara layanan yang kau familiar, keni cara layanan yang kau diri tempu. Adakah yang kasar ngode? Adakah yang lembut ngode? Bendanya mesti ditimbang dek. Ditimbang sana, ditimbang sini. Adakah ku hidup menyana ngau ya? Adakah ku nak merinsak ngau ya? Adakah dapur aku berasap setiap hari ngau ya kah? Adakah ya beketuk? Adakah kaji selidik? Kaji selidik. Aku nemu dia kenjar dah Datuk kan. Okay. Whoever watching this video, I don't give a shit. Aku nak spesifik merek perempuan tu siapa. Whoever watching this video. Okay. Dan yang tadilah, back again, jangan pernah jadikan contoh uncle aku tu dijadikan sebagai contoh suami kita.